Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia Tan Sri Zarina selaku pengerusi Lembaga Pengarah UM, sahabat saya Tan Sri Nazir, khususnya guru saya Orang Perak Profesor Ulung Dr. Raja Rahsiah, anak anda almarhum Tun Razak dan ahli keluarganya, khususnya Naib Chancellor University, barisan pengurusan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita tidak sekadar berhimpun untuk mengenang seorang tokoh besar. Kita hadir untuk menggali makna sebuah legasi, iaitu legasi yang tidak terhenti pada nama, tetapi hidup dalam dasar, dalam institusi, dan dalam denyut nadi negara ini. Kita mengenang dan memperingati 50 tahun pemergian seorang negarawan yang telah membentuk arah perjalanan Malaysia, iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Ketika kita membicarakan tentang legasi ini dengan merujuk kepada seorang tokoh besar yang bernama Tun Abdul Razak ini, kita harus melihat dalam konteks legasi apa yang beliau tinggalkan. Bagi para akademik, seringkali kita melihat dalam konteks legasi itu tentang seseorang, tentang personality, tentang dirinya. Tetapi kita lupa ada satu dimensi yang berkaitan dengan legasi itu, iaitu apa yang dipanggil sebagai the legacy for. Dan ada dua cara melihat tentang soal legasi ini. Yang pertama, legacy from, dan yang kedua, legacy for. Legacy from adalah sesuatu yang bersifat self-centered, iaitu kita melihat tentang keagungan seseorang terhadap kehebatan dirinya. Maka ditubuhkan, diwujudkan monumen-monumen besar, patung-patung yang besar, tugu-tugu besar tentang tokoh ini. Namun, ada sesuatu yang lebih besar apabila kita membicarakan tentang soal legasi ini, iaitu the legacy for, iaitu others-centered. Maknanya dia bukan memikirkan tentang dirinya, seorang pemimpin yang lahir itu. Apa yang difikirkan ialah apakah yang dia dapat membentuk satu generasi masa hadapan, sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang baik. Dan itulah pada personality yang ada pada manusia dan insan yang bernama Tun Abdul Razak. Dan pada 14 Januari 1976, beliau kembali ke rahmatullah. Dan waktu itu saya berusia 14 tahun. Tentunya sebagai anak seorang nelayan yang duduknya di Pulau Pangkor, yang untuk melihat apa yang berlaku di luar sana agak sukar. Tetapi Tun Razak itu namanya di sebalik ketiadaan sumber-sumber maklumat di sebuah pulau bernama Pulau Pangkor itu. Seluruh pulau itu dapat merasai pemergian seorang tokoh negarawan yang besar. Kerana di zaman kami hanya ada surat khabar. Surat khabar di waktu itu pun terpaksa berkongsi pergi ke kedai-kedai kopi Cina untuk membaca surat khabar Jawi, utusan Melayu. Dan kita melihat, membaca ceritanya. TV, hanya dalam satu kampung ada satu TV. Dan beramai-ramai semua kita pergi untuk melihat apa yang berlaku kepada seorang tokoh pemimpin di waktu itu. Dan saya masih mengingati lagi bagaimana derayan air mata di Pulau Pangkor saya. Kerana apa? Kerana manusia yang bernama Tun Abdul Razak ini pernah menjejak kakinya ke Pulau Pangkor untuk melihat keadaan penderitaan nelayan di Pulau Pangkor. Dan kehidupan mereka yang begitu dahsyat sekali dari segi kemiskinannya. Dan apabila pemergian beliau sangat dirasai di waktu itu. Dan dalam dunia yang sering dilanda ketidaktentuan pula hari ini, apa yang sering digambarkan sebagai post-normal time, kita kembali kepada tokoh seperti Tun Razak untuk mencari asas dan arah dan keberanian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tun Razak bukan sekadar seorang pemimpin politik. Beliau adalah pembina negara, nation builder, dalam arti kata yang sebenar. Dan memimpin dalam saat paling getir, iaitu ketika negara berdepan cabaran perpecahan.
ketidakseimbangan ekonomi dan krisis keyakinan. Namun beliau tidak memilih jalan mudah. Sebaliknya, beliau memperkenalkan pendekatan yang berani dan berprinsip. Ini termasuklah dasar ekonomi baru sebagai ikhtiar besar membina keadilan sosial, pembangunan luar bandar secara sistematik yang mengangkat maruah rakyat, perancangan pembangunan berstruktur yang menjadikan negara ini tidak bergerak secara reaktif tetapi strategik. Tun Razak memahami satu hakikat besar. Negara tidak boleh dibina atas retorik semata-mata, tetapi ia mesti dibina atas dasar, disiplin dan keberanian membuat keputusan. Dan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, izinkan saya juga menyentuh satu dimensi paling penting dalam legasi beliau, iaitu pendidikan sebagai projek pembinaan negara bangsa. Melalui Pernyataan Razak 1956, beliau tidak sekadar menyusun sistem pendidikan, tetapi beliau mentakrifkan identiti negara melalui pendidikan. Beliau melihat pendidikan bukan sebagai sektor, tetapi sebagai alat transformasi nasional, iaitu menyatukan masyarakat melalui satu kerangka pendidikan kebangsaan, mengangkat bahasa Melayu sebagai wahana pembinaan identiti, membuka akses pendidikan kepada anak desa, anak nelayan seperti saya, anak petani dan anak buruh kasar. Menjadikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dan saudara saya sekalian, ini bukan satu dasar kecil. Ia adalah sebuah projek peradaban untuk membangunkan sebuah bangsa yang hebat. Dan jika hari ini kita bercakap tentang mobiliti sosial, akses pendidikan tinggi dan pembangunan bakat, kita sebenarnya sedang berdiri di atas asas yang telah dibina oleh Tun Razak. Antara itulah ketika kita membicarakan tentang jenis dan karakter pemimpin, ramai di kalangan pengkaji tentang Tun Abdul Razak cuba menggambarkan Tun Abdul Razak ini pemimpin jenis apa. Kalau dalam dunia kepimpinan, mereka yang terlibat dalam kajian tentang the type of leadership, what type of leader Tun Abdul Razak was. How do you describe him? From which angle and from which discipline? Tetapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sukar kalau saya sebagai seorang yang terlibat dalam dunia akademik, yang juga terlibat dalam soal-soal latihan-latihan kepimpinan ini, untuk menjuruskan Tun Abdul Razak hanya pada satu dimensi kepimpinan saja, saya fikir kita tidak berlaku adil kepada beliau. Kerana beliaulah seorang pemimpin yang kita anggap sebagai, kalau siapa pergi belajar di Harvard, kita tahu di Kennedy School sebagai contoh, seringkali diajarkan kepada kita tentang the adaptive leader. Bagi saya itu tidak cukup. Yes, kita nak seorang yang ada adaptive leaders yang dikatakan sebagai pragmatis, realist. Tetapi dalam masa yang sama, beliau juga adalah seorang transformative leader, iaitu yang melakukan perubahan yang sangat besar. Ketika mana negara berada dalam keadaan yang tidak stabil di waktu itu, ketika mana negara sedang mencari identiti sebenar, apakah bentuk bangsa yang hendak kita bina di waktu itu. Selepas peristiwa 1969, bagaimana terbentuknya Majlis Perundingan Negara, bagaimana terbentuknya sebuah parti gabungan politik yang berteraskan kepada kepelbagaian kaum, iaitulah Barisan Nasional, yang membawa semua kaum, semua parti yang berada dalam negara. Mungkin ada satu dua yang tidak bersedia untuk berada, tetapi majoritinya berada dalam satu tempat yang bernama Barisan Nasional itu. Dan inilah yang disebutkan sebagai seorang yang mempunyai pemikiran masa depan tentang keadaan negaranya, kedudukan negaranya. Kalau tidak, bayangkan dalam keadaan pertarungan yang sangat besar yang berlaku di waktu itu. Bagaimana untuk mengembalikan semula semua kaum untuk duduk bersama, memikirkan masa depan. Bukan tugas yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana juga yang kita saksikan pada hari ini. Ya, saya berdiri juga di sini sebagai seorang ahli politik, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Bagaimana dengan keadaan yang berlaku di hadapan kita? Lantaran itulah kita perlu menjiwai kepimpinan yang didasari oleh Tun Abdul Razak kita ini. Dan begitu jugalah tentang konsep seorang pemimpin yang bersifat konsultatif sifatnya, consensus builders. Bukan senang politik musyawarah untuk membawa semua duduk bersama, mendengar, menghalusi dan membuat keputusan bersama. Bukan merupakan satu proses yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
dalam konteks Barisan Nasional. Sampai hari ini, perlembagaan dalam Barisan Nasional itu ialah berasaskan kepada keputusan secara konsensus yang terbina. Tapi itu juga menjadi cabaran pada hari ini, macam mana kita nak adjust dalam membuat keputusan-keputusan penting. Tapi itulah yang dibina oleh beliau dengan sifat-sifat kepimpinan yang ada kepada Allahyarham. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin saya boleh terus berbicara tentang tokoh ini kerana beliau adalah antara idola saya. Membaca dari segi pemikiran beliau, watak beliau, mungkin masa tidak berkesempatan untuk saya sampaikan kesemuanya. Semoga majlis yang diadakan pada hari ini akan membawa makna yang besar, khususnya kepada anak-anak muda dan generasi yang ada pada hari ini dan generasi akan datang, untuk kita meneruskan bicara tokoh. Dan insya-Allah dalam konteks pendidikan tinggi negara, kita akan meneruskan acara seperti ini. Kerana generasi kita pada hari ini perlu mengenali pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin yang melakarkan nama, melakarkan sejarah, yang membentuk negara kita yang bernama Malaysia pada hari ini. Legasi Tun Abdul Razak bukan sekadar untuk dikenang, ia adalah amanah untuk diteruskan. Amanah untuk memastikan keadilan sosial terus diperjuangkan, amanah untuk memastikan pendidikan terus menjadi pemangkin perubahan, amanah untuk memastikan negara ini terus dibina atas asas perpaduan dan nilai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Tun Abdul Razak Honoring a Legacy Inspiring a Future, sempena memperingati 50 tahun pemergian Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein. Semoga forum ini menjadi ruang untuk kita bukan sahaja mengimbau sejarah, tetapi mencorakkan masa depan dengan lebih berani dan bermakna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.